Sejahtera. Saya Dr. Haris Abdul Rahman. Doktor, kalau seseorang ada kanser, sebenarnya macam mana kanser dirawat? Ramai orang bayangkan rawatan kanser itu hanya kemoterapi semata-mata. Sebenarnya tidak. Rawatan kanser hari ini jauh lebih komprehensif, lebih tersusun dan dalam banyak keadaan lebih tepat berbanding dahulu. Tidak semua pesakit akan menerima rawatan yang sama. Dua pesakit mungkin mendapat diagnosis kanser yang sama, tetapi rawatan mereka mungkin berbeza. Sebab itu bila kita bercakap tentang rawatan kanser, kita tidak boleh lihat satu rawatan untuk semua orang. Kita akan lihat keseluruhan keadaan pesakit, jenis kanser, stage kanser, umur pesakit, kesihatan keseluruhan dan juga matlamat rawatan itu sendiri. Ada rawatan yang bertujuan menyembuhkan, ada yang bertujuan mengawal penyakit untuk jangka masa panjang dan ada juga rawatan yang fokus kepada kualiti hidup dan mengurangkan simptom. Jadi mari kita lihat secara umum apakah pilihan rawatan yang biasanya digunakan dalam kanser. Yang pertama, pembedahan. Untuk banyak kanser organ seperti kanser payudara, usus atau paru-paru, pembedahan masih sangat penting. Kalau kanser itu masih kecil dan setempat, kadang-kadang membuang ketumbuhan itu boleh menjadi langkah utama rawatan. Ada pesakit yang selepas pembedahan tidak perlukan rawatan lain. Ada juga yang memerlukan rawatan tambahan selepas itu untuk mengurangkan risiko kanser datang semula. Kita panggil ini rawatan adjunktif. Yang kedua, radioterapi. Ini rawatan menggunakan sinaran X-ray yang terfokus. Ramai orang takut bila dengar perkataan radiasi. Tetapi sebenarnya radioterapi dibuat dengan sangat terkawal. Ia bertujuan menyerang sel kanser di kawasan tertentu, kadang-kadang digunakan selepas pembedahan, kadang-kadang digunakan bersama kemoterapi. Dan ada juga keadaan di mana radioterapi digunakan untuk mengurangkan kesakitan atau simptom. Yang ketiga, kemoterapi. Ini yang paling ramai pernah dengar. Kemoterapi ialah ubat yang digunakan untuk membunuh atau mengawal sel kanser. Biasanya diberi melalui salur darah tetapi ada juga dalam bentuk tablet. Yang pentingnya kemoterapi hari ini tidak semestinya seperti yang orang bayangkan dahulu. Tidak semua pesakit akan mengalami kesan sampingan yang teruk. Ada pesakit masih boleh bekerja, masih boleh makan dan menjalani kehidupan harian dengan agak baik. Kesan sampingan itu memang boleh berlaku, tetapi rawatan sokongan sekarang jauh lebih baik berbanding dahulu. Selain itu, tidak semua kanser memerlukan kemoterapi. Ada kanser yang lebih sesuai dengan rawatan lain. Contohnya rawatan sasaran atau targeted therapy. Ini rawatan yang lebih khusus. Ia mensasarkan kelemahan tertentu dalam sel kanser. Sebab itu, sekarang kita semakin banyak melakukan ujian genetik atau ujian molekul pada kanser tertentu. Keputusan ujian itu boleh membantu kita memilih rawatan yang lebih tepat. Dan ada juga rawatan imunoterapi. Ini satu bidang yang sedang berkembang dengan sangat pesat. Imunoterapi membantu sistem pertahanan badan sendiri mengenali dan menyerang sel kanser. Bukan semua pesakit sesuai, tetapi untuk sesetengah jenis kanser, kesannya adalah sangat baik. Kadang-kadang bila pesakit datang berjumpa saya, mereka bertanya, "Doktor, rawatan mana paling kuat?" Sebenarnya dalam perubatan kita tidak semestinya mencari rawatan paling kuat. Kita mencari rawatan paling sesuai. Kerana setiap rawatan ada keseimbangan antara manfaat dan kesan sampingan. Sebab itu rawatan kanser biasanya melibatkan satu pasukan besar. Pakar bedah, pakar onkologi, pakar radioterapi, pakar darah, jururawat, ahli farmasi. Kadang-kadang pakar pemakanan dan fisioterapi juga terlibat. Semua ini untuk memastikan rawatan itu sesuai untuk pesakit tersebut, bukan sekadar sesuai untuk penyakitnya sahaja. Dan satu lagi perkara penting, rawatan kanser hari ini semakin bersifat individualized, lebih diperibadikan. Kita tidak lagi melihat diagnosis sahaja, kita melihat pesakit di hadapan kita. Ada pesakit muda yang mahu terus bekerja. Ada pesakit warga emas yang lebih mengutamakan keselesaan dan kualiti hidup. Ada yang mahu rawatan agresif, ada yang mahu rawatan lebih ringan. Semua ini adalah faktor perbincangan yang penting. Dan akhir sekali, saya rasa penting untuk saya sebut. Bila seseorang didiagnos dengan kanser, ramai terus rasa semuanya sudah terlambat.
Sebenarnya tidak semestinya begitu. Banyak kanser hari ini boleh dirawat dengan berkesan. Ada yang boleh sembuh. Ada yang boleh dikawal bertahun-tahun lamanya seperti penyakit kronik. Dan rawatan kanser juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Jadi take away paling penting hari ini ialah rawatan kanser bukan hanya satu jenis rawatan. Ia adalah gabungan pendekatan yang dipilih secara teliti mengikut keadaan setiap pesakit. Kalau anda atau ahli keluarga sedang melalui rawatan kanser, jangan terlalu membandingkan rawatan sendiri dengan orang lain. Kerana setiap perjalanan rawatan itu berbeza dan kalau masih keliru tentang pilihan rawatan yang dicadangkan, berbincanglah dengan doktor anda supaya anda benar-benar faham matlamat dan hala tuju rawatan tersebut. Terima kasih dan saya harap anda telah mendapat sedikit informasi dari penerangan saya. Sila share dan sebarkan untuk pendengar lain.